Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya awak. Hari ni Poti nak tunjuk keadaan semasa dalam dewan Sri Tanjung kita dah. Sebab lah ni dewan kita tu lebih kurang dalam 80% progres dan ada lagi dalam 20%. Nak tengok dalam, jom ikut Poti. Ni bahagian depan Kedah. Ni jalan ke dewan kita. Ni ke dewan ni. InsyaAllah sini kita akan buat pintu gerbang, kita akan buat macam pokok pintu gerbang ke apa untuk masuk ke dewan nanti. Cik, jom. Okey, sikit sebanyak lagu ni. Ni pintu masuk. Ada hiasan dah. Skoda-skoda. Okey, ni pintu masuk. Kita akan masuk dalam. Ni ruang menunggu ataupun ruang menunggu ni dah. Ni ruang menunggu dan di dalam ni ni sikit sebanyak ni lah keadaan dewan putih yang terkini. Dewan putih terkini lah dah, dewan Sri Tanjung lah ni. Lah ni dinding-dinding ni dah siap, pentas pun dah siap dah, kayu slide ni kita dah buat dah untuk hiasan ni. Dinding semua dah ikat patah habis dah. Cuma satu sahaja lagi. Cuma satu saja lagi, iaitu siling atas. Ni siling atas tu putih kena pecah. Dak. Kita boleh tengok dak siling-siling lama tu. Jadi putih kena pecah belakang. Kena pecah kosong belakang, putih akan buat siling baru. Buat design baru sebab kita nak letak warna, nak letak lampu hiasan ke apa. Jadi putih kena pecah belakang lah. Dan dinding ni kita akan cat warna krim. Dah. Putih akan cat warna krim. Latar ni, semi ni, putih akan letak kapet warna coklat kayu kehitaman. Dah. Cuma putih tak tahu untuk di petas ni. Okey, putih tunjuk di petas dah. Untuk petas ni. Putih tak tahu nak letak sama ada nak letak kapet warna gapo tak tahu ni. Untuk petah ni. Acu saya awak komen boleh bagi pendapat warna kapet warna gapo untuk kita letak atas petah ni. Dah supaya timbul sikit. Dan insya-Allah kita akan pasang aircon besar. Kita akan letak aircon besar sini. Okey, kita akan letak aircon besar sini. InsyaAllah kita tebuk situ, kita letak aircon besar dah. Kita pada letak sebutir je. Sebab apa? Putih dah ada 2 butir sini. Situ ada 2 sebutir. Jadi putih akan letak aircon horsepower. 60 horsepower dah. Sebutir aja. Begitulah sikit sebanyak keadaan dalam dewan kita terkini dah. Keadaan terkini lah ni. InsyaAllah dalam 2-3 hari lagi kita akan buat video pula untuk tunjuk keadaan semasa pula dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.